GSC happy here. Sebab kita ada tayangan perdana Oh My English Road to Jogja. Jom kita pergi tengok apa yang tengah berlaku. Welcome to the After School Cafe Food Truck. Why don't we bring the cafe to the customers? Awesome! Ramah ni kita nak tengok apa kita buat. Bila 3 budak, dia rasa nak run dia punya food truck. Tapi Kena tipu. So, tersangkut kat Jogja. Orang ni banyak bising ha. Aku nak fikir pun tak boleh fokus. Watak saya di dalam Oh My English ni adalah watak villain. Ini pertama kali saya buat watak jahat. Watak saya Jazlin. Jazlin ni dia antara kontestan yang bertanding juga dan dia suka kungfu. Saya adalah Mr. J dan juga Mascor. Saya memerankan 2 peran di sini. Telemovie yang punya cerita yang lucu, yang bagus. Di dalamnya juga ada pelajaran. Ayam merah masak hitam. 1, 2, 3. Balas, masuk. Balas and masuk. Stop. Ding 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 ding. Saya telah diberi tanggungjawab untuk membawakan 3 watak iaitu Mak Hitam, Mrs. Lee Cooper dan juga Patiama. Saya paling layak untuk jadi mata cap. Bagus lah. Banyak kuat. Ini, Mali. Hati kalian menangis. Sedapnya hingga ketangisan yang terakhir. Jangan lupa saksikan Oh My English Road to Jogja. Bahagian 1 dan 2. 3 dan 11 Disember. Astro TV IQ, Astro Prima dan Astro Maya HD. OME Road to Jogja memang melekat.